Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung kepada bahagian A, peperiksaan asas takaful TBE untuk bab yang keempat, iaitu prinsip asas berkaitan kontrak takaful. Okey, kontrak takaful ni dia adalah agreement lah, agreement yang disign agreement yang disign dan CJ takaful tu tadi kita sign agreement kan. Okey. So dekat situ topik ni dia nak kita memahami kita nak memahami prinsip-prinsip asas yang berkaitan dengan kontrak takaful tadi. Apa prinsip asas dalam agreement tu tadilah iaitu CJ takaful tu. Okey, so kita pergi kepada prinsip asas berkaitan kontrak takaful ni. Kontrak takaful tidak hanya tertakluk kepada prinsip-prinsip umum undang-undang kontrak tetapi juga prinsip berkaitan dengan hukum syariah. Okey. Kontrak takaful mengadopsi prinsip-prinsip insurans biasa dalam praktisnya selama prinsip-prinsip tersebut mematuhi hukum syariah. Sebab tu orang kata sama je insurans dengan takaful. Ya, dari segi pelaksanaan tu sama, dari segi akad tu ada yang berbeza, dia patuh syariah, yang tu tak patuh syariah. Itulah perbezaan-perbezaan dia. Prinsip asas yang mendasari adalah semua perkara adalah dibenarkan kecuali yang dilarang undang-undang. Maknanya semua benda tu boleh kecuali apa yang undang-undang larang dalam undang-undang syariah dan sebagainya. Yang tu kita kena follow lah gitu. Okey, kita tengok prinsip asas berkaitan kontrak takaful. Di bawah Seksyen 2 bahagian 1 IFSA 2013 CJ takaful ditakrifkan sebagai CJ takaful merangkumi nota perlindungan takaful atau sebarang kontrak takaful bagi perniagaan takaful, keluarga atau perniagaan takaful am, sama ada dinyatakan dalam bentuk sijil ataupun tidak. Maknanya tak semestinya ada sijil. Macam contoh kita beli insurans, kita beli takaful untuk kereta. Dia tak adalah buku sijil tu, tapi dia hanya ada dipanggil beberapa kopi saja. Gitulah kan. Macam sekarang ni tak ada dah buku sijil, dia cuma ada e-certificate saja. Gitulah. Sijil tersebut menandakan bahawa pengendali takaful bertanggungjawab terhadap tanggungjawab yang dinyatakan dan disepakati, yang dah disepakati apabila kita sign kontrak tu tadi untuk dapatkan sijil takaful. Okey. Prinsip asas berkaitan kontrak takaful, sijil takaful ni apa prinsip asas dia? Okey. Kepentingan takaful yang dibenarkan iaitu PTI. Yang ni penting sebab ada soalan. Dalam exam ada juga berkaitan dengan PTI ni. Okey, SAC ni adalah Syariah Advisory Council, Majlis Penasihat Syariah dalam mesyuarat ke-52 dan mesyuarat ke-76 memutuskan bahawa konsep kepentingan boleh insurans tidak bertentangan dengan hukum syariah dan ia boleh diterapkan dalam takaful. Sebab tu kita letakkan konsep kepentingan boleh diinsurunkan dalam agreement takaful tu dan dipraktiskan ke dalam pelaksanaan undang-undang pengurusan takaful tu tadilah. Okey, secara terminologi ia dirujuk sebagai kepentingan takaful yang dibenarkan. Maknanya satu-satu risiko boleh dilindungi sebab dia tertakluk di bawah kepentingan takaful yang dibenarkan. Okey. Dan takafulan seseorang yang mempunyai kepentingan undang-undang dan keuangan dalam sesuatu subjek tertentu dianggap mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan. Dalam takaful am So boleh jelaskan yang tu dia straight saja. Okey, kita pergi kepada asas bagi hukum yang diberikan oleh SAC untuk selaras dengan ciri-ciri asas takaful. Okey, ciri-ciri asas takaful kalau kita tengok kat sini. Okey, asas bagi hukum yang diberikan oleh SAC adalah untuk selaras dengan ciri-ciri asas takaful. Okey. Dalam konsep tabaruk ni, peserta takaful tu bersetuju untuk sama-sama menjamin antara satu sama lain, tolong-menolong, bantu-membantu daripada sebarang risiko yang dibenarkan dalam hukum syariah dengan menyumbang kepada dana bersama. Okey, dalam takaful ni dia sharing konsep dia sharing.
So mengundang menyumbang untuk dana, bersama-sama menyumbang. Selaras dengan prinsip syariah tu tadi, yang dikenali sebagai said zorai, menghalang jalan yang boleh mengakibatkan kesan yang merugikan. Maksudnya dia selaras dengan prinsip syariah yang dikenali sebagai itu. Prinsip syariah dalam syariah kan dia ada prinsip-prinsip tu. So konsep kepentingan taraful yang dibenarkan dipandang sebagai mekanisme untuk mengelakkan risiko etika atau manipulasi dalam takaful. Okey, so dekat sini konsep kepentingan takaful yang dibenarkan ni dipandang sebagai mekanisme. Okey, apa yang apa ni untuk mengelakkan risiko etika tu tadilah. Okey, baik. Okey, prinsip asas berkaitan kontrak takaful ni, kita pergi kepada takaful keluarga ni. Okey, seorang peserta takaful yang menyertai kontrak takaful keluarga perlu mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan terhadap orang yang dilindungi pada masa kontrak takaful tersebut dimeterai dan pada masa nak bayar manfaat tu. Okey, mempunyai kepentingan takaful. Kepentingan takaful yang dibenarkan ni, maksud dia kepentingan menyertai plan. Okey, kepentingan menyertai plan perlindungan yang patuh syariah dan sah dari segi undang-undang dan diiktiraf oleh pihak yang berautoriti. Maksud kepentingan takaful yang dibenarkan, maknanya dibenarkan. Maksudnya kepentingan untuk menyertai plan takaful yang sah dari segi undang-undang dan yang diiktiraf oleh pihak berautoriti. Itu maksud dia. Terdapat dua situasi yang perlu diambil perhatian. Maksudnya, kepentingan takaful tu dibenarkan masa nak memohon, okey, dia boleh menyertai plan ni untuk orang kata plan yang patuh syariah dan plan yang di bawah bank negara, contoh. Namun apabila kepentingan takaful yang kedua dibenarkan bila? Semasa nak membayar. Nak membayar pampasan. Waktu dalam dua situasi tu. Okey, terdapat dua situasi yang perlu diambil perhatian. Okey, kita tengok kepentingan takaful yang dibenarkan semasa permohonan. Masa memohon ni. Apakah kepentingan takaful yang dibenarkan tu masa nak mohon? Pertama, jika peserta takaful tidak mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan terhadap orang yang dilindungi pada masa kontrak tersebut disign, so boleh jadi batal. Kan? Dia tak ada orang kata kita kata kepentingan menyertai plan tu tak ada pada masa tu. So batal tau. So sebab tu dia penting. Okey, seseorang yang mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan, okey? Kepentingan takaful yang dibenarkan terhadap orang yang dilindungi jika orang tu suami atau isteri boleh. Gitu Seseorang akan mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan jika orang tersebut adalah suami atau isteri. So kita boleh ambil tak untuk suami atau isteri? Boleh. So dia ada kepentingan takaful yang dibenarkan kat situ. Okey. Jika sijil takaful dikeluarkan di mana orang yang dilindungi adalah pasangannya, kontrak tersebut tidak akan menjadi batal akibat daripada perceraian. Maksudnya kontrak yang kita sign semasa berkahwin, dia bila berpisah dia tak terbatal itu atas individu. Okey, kontrak tersebut tidak akan menjadi batal dan hanya atas alasan perceraian, hanya atas alasan perceraian dan orang tersebut dan pasangannya. Jadi dia tidak batal. Okey, kalau berkait dengan anak dia, pekerjaan, seseorang yang bergantung, dia kalau berlaku perceraian, dia tidak memberi efek kepada, dia tidak terbatal lah polisi itu tadi dan masih boleh diteruskan. Okey, so tidak ada kaitan lah dengan anak dia, anak tiri dia ke, anak angkat ke, kalau dia ada pada masa tu pekerjaan dia ke, tak ada tak ada berkaitan. Okey. Kepentingan takaful yang dibenarkan semasa permohonan. Yang atas ni semasa
Permohonan, ini kita sambung lagi semasa permohonan. Kita pergi masa mohon dulu Seorang yang menyertai takaful keluarga terhadap seseorang yang dilindungi perlu memperolehi persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada orang tu, kecuali jika orang yang dilindungi adalah orang yang belum dewasa. Kalau nak mohon takaful, kalau orang tu dah dewasa, kita mesti kena dapat permission dia. Maksudnya dia kena sign, dia kena isi maklumat yang tepat dan sebagainya. Tapi kalau dia kanak-kanak, tak apa, tak dapat permission dia. Kita boleh ambilkan untuk anak kita tanpa anak kita kena sign apa ni? Kena sign dan sebagainya. Okey. Orang yang dilindungi boleh menarik balik persetujuan dengan memberitahu pengendali takaful keluarga berlesen secara bertulis. Okey, boleh. Boleh menarik balik, dia kena hantar email lah secara bertulis. Bertulis ni dulu surat apa semua, tak, sekarang email. Apabila orang yang dilindungi menarik balik persetujuannya, orang yang menyertai kontrak takaful tersebut tidak lagi mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan terhadap orang tersebut. Maknanya kalau klien dia dah terminate, so kita tak ada keperluan lagi lah untuk orang kata nak jaga dia punya kepentingan takaful tu tadi. Dah tak ada kepentingan takaful kat situ. Okey, semasa memohon lagi, seorang kanak-kanak yang berusia antara 10 tahun hingga 16 tahun memerlukan persetujuan bertulis dari ibu bapa. Okey, menyertai sijil takaful keluarga atas hayat atau hayat orang lain di mana dia mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan. Okey, menyerahkan sijil takaful keluarga atas nyawanya atau menerima penyerahan sijil takaful keluarga. Dia serahkan sijil keluarga atas nyawanya atau menerima penyerahan sijil tersebut. Okey, bagi kanak-kanak, jika seorang kanak-kanak yang telah mencapai usia 16 boleh menyertai takaful keluarga atas hayatnya atau atas hayat orang lain di mana dia mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan. Contoh, kalau kita sertai kanak-kanak yang telah mencapai usia 16 tahun boleh menyertai. Boleh mana-mana ni atau atas hayat orang lain di mana dia mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan. Mungkin mak bapa ambil untuk anak kan. So dekat situ dia boleh menyertai seorang kanak-kanak yang telah 16 tahun ni, dia boleh ambil untuk diri dia sendiri dah. So benda ni take note juga sebab mungkin ada soalan. Prinsip asas berkaitan kontrak takaful. Kepentingan takaful yang dibenarkan semasa manfaat takaful dibayar. Okey, semasa dibayar pula. Tadi semasa memohon. Okey, apabila seorang peserta tidak memiliki PTI, okey, terhadap orang yang dilindungi pada masa manfaat takaful dibayar, kontrak tidak akan menjadi batal. Jika terdapat syarat lain yang Okey, kita pergi kepada yang B pula, iaitu kepentingan takaful yang dibenarkan semasa manfaat takaful dibayar. Tadi semasa memohon kan? Ini semasa manfaat tu dibayar. Apabila seorang peserta tidak memiliki PTI, tidak memiliki PTI, so orang yang dilindungi pada masa manfaat takaful dibayar tu, kontrak tu tidak akan menjadi batal. Okey, apabila seorang tidak memiliki PTI terhadap orang yang dilindungi pada masa manfaat takaful dibayar. Okey, semasa manfaat takaful dibayar, kontrak itu tidak akan jadi terbatal. Jika terdapat syarat lain yang wujud, contoh penipuan atau salah fakta yang penting, pengendali takaful masih boleh membatalkan kontrak tersebut. Dia boleh batalkan kalau berlaku salah nyata, company boleh batalkan. Okey, jika PTI wujud pada permulaan. Okey, ingat PTI itu adalah kepentingan menyertai plan perlindungan. Kepentingan menyertai plan perlindungan. Okey, jika kepentingan menyertai plan ini wujud pada permulaan dan jika pada bila-bila masa setelah itu pengendali menyedari bahawa peserta tidak lagi mempunyai kepentingan itu tadi,
terhadap orang yang dilindungi, maka jika tiada tuntutan dibuat atau ada pada masa CJ takaful tu matang, so apa yang pihak takaful akan buat? Dia bayar kepada peserta takaful tu jumlah wang yang sepatutnya. Lepas tu setelah pembayaran tu dibuat, polisi tu tamat ataupun CJ tu tamat, kontrak tu tamat. Dia gitu. Okey, kita pergi kepada takaful berkelompok. Okey. Takaful berkelompok ni apa? Takaful berkelompok ni bagi CJ takaful berkumpulan. Ia tidak akan menjadi batal sekiranya peserta takaful berkumpulan tidak mempunyai PTI pada masa kontrak dimeterai. Sebab dia macam ni, takaful berkumpulan ni dimiliki oleh majikan kan? Dimiliki oleh majikan, bukan individu. Majikan sebagai corporate ataupun sebagai min. Seorang pengendali takaful keluarga perlu mendapatkan deklarasi daripada peserta takaful untuk memastikan bahawa peserta tidak mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan terhadap orang yang dilindungi seperti yang ditentukan oleh Bank Negara. Maksudnya dia nak pastikan peserta takaful mempunyai kepentingan takaful yang dibenarkan. Okey. Pengendali takaful iaitu company takaful akan bertanggungjawab terhadap seseorang walaupun pengendali takaful belum terima sumbangan. Dalam takaful berkelompok ni, dia punya ni bila dia memohon saja, maksudnya dia dah dilindungi, pengendali takaful akan bertanggungjawab terhadap semua. Walaupun bayaran tu belum diterima lagi. Gitulah. Okey. Takaful am ni takaful general. General ni untuk perkara berkait banjir, kebakaran, berkait dengan barang kemas, berkait dengan insurans, takaful kereta, motor dan sebagainya lah. Okey, takaful am ni, kepentingan takaful yang dibenarkan boleh wujud jika terdapat peruntukan dalam kontrak yang memperuntukkan bahawa satu pihak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian dan kerosakan kepada harta serta tanggungjawab pihak ketiga. Okey, prinsip ini merupakan elemen utama untuk memastikan keabsahan kontrak. Kepentingan takaful yang dibenarkan tu wujud apabila terdapat hubungan antara peserta dan objek perlindungan tu tadi. So itu dia. So kita tengok contoh. Apakah kepentingan takaful yang dibenarkan dekat sini? Okey, kita tengok jenis-jenis situasi di mana kepentingan takaful yang dibenarkan tu wujud dalam takaful am. Dekat dalam keadaan yang macam mana, situasi yang macam mana. Okey, dalam situasi pemilikan harta. Pemilik harta tu akan mengalami kerugian dari segi keuangan jika harta dia tu rosak atau musnah. Jadi dekat situ wujudnya kepentingan takaful yang dibenarkan, wujud. Okey, yang kedua, kemungkinan liability undang-undang ni, kepentingan takaful yang dibenarkan tu boleh wujud juga jika terdapat risiko kehilangan keuangan yang mungkin timbul daripada tanggungjawab undang-undang. Risiko keuangan, kehilangan keuangan yang mungkin boleh timbul daripada tanggungjawab undang-undang. Okey, yang seterusnya, hak dalam kontrak. Okey, kepentingan takaful yang dibenarkan boleh wujud jika terdapat peruntukan dalam kontrak yang mengarahkan satu pihak bertanggungjawab secara keuangan terhadap pihak yang satu lagi yang mengalami kerugian, kerosakan kepada harta dan tanggungjawab pihak ketiga. Ini hak dalam kontrak tu. Okey. So, tanggungjawab untuk mendedahkan. Kewajipan utama, kejujuran adalah kewajipan untuk dengan sukarela, dengan tepat. Maksudnya, kita ada tanggungjawab untuk declare whatever tentang diri kita, pengalaman kita dan sebagainya kepada pihak taraful. Kegagalan melakukan perkara tersebut menganggap kontrak sebagai batal lah. Maksudnya, kalau katakanlah klien tu kan, dia pernah ada masuk hospital, tapi dia tak inform. Dia kata, oh saya sihat, saya ni.
Bila time nak masuk hospital, kita pun dapat detect. Oh, ada benda yang dia tak declare. So, batal polisi tu secara automatik dah tak ada protection kat situ. Okay. IPSA 2013 menyatakan bahawa sebelum kontrak takaful, selain kontrak takaful pengguna dimasukkan, diubah atau diperbarui, pihak yang mengajukan cadangan harus mendedahkan kepada pengendali takaful. Maksud dia, prospek tadi, dia kena dedahkan maklumat. Yang dia tahu relevan bagi keputusan pengendali takaful Malaysia tentang sama ada mahu menerima risiko atau tidak. Contoh apabila dia beritahu, okey, saya ni ada sakit asma. Okey. Jadi pihak takaful ni dia yang akan tentukan sama ada nak terima tak orang ni. Nak terima dengan loading ke ataupun kita reject orang ni. Pihak takaful yang akan tentukan. Hal yang diharapkan diketahui oleh orang yang wajar dalam keadaan itu sebagai relevan. Okey, seterusnya. Tanggungjawab untuk mendedahkan, tidak ada kewajipan untuk mendedahkan semua maklumat, tetapi hanya maklumat yang berhubung dengan risiko yang akan ditanggung oleh pengendali takaful. Contohlah, takkan semua benda nak declare tentang tanah dia ada kat mana, rumah dia tak payah. Dia hanya perlu declare perkara yang berkait dengan risiko yang kita nak tanggung tu. So, sebab kita nak tahu risiko tu tinggi mana ataupun besar mana dia punya impact dia tu. Okey, so tanggungjawab mendedahkan tidak memerlukan pendedahan maklumat yang terlalu detail. Dia tanggungjawab tidak memerlukan pendedahan maklumat yang mengurangi risiko bagi pengendali takaful. Merupakan pengetahuan umum. Pengendali takaful mengetahui atau seharusnya mengetahui dalam menjalankan perniagaan. Dia mesti kena aware benda-benda ni. Dalam hal di mana pengendali takaful telah mengabaikan syarat keperluan untuk pendedahan. Syarat keperluan untuk pendedahan. Ini tanggungjawab untuk kita declare lah untuk buat pendedahan, declare. So, fakta penting. Apakah fakta penting? Material fact. Ia adalah sebarang fakta yang sewajarnya mempengaruhi keputusan GL, guarantee letter, penaja jamin pengendali takaful. Sama ada untuk menerima dengan syarat, menolak atau menangguhkan. So, bila dia, katakanlah company takaful accept lah orang tu dia ada asma tapi masih kecil. So, bila dia mohon takaful tu akan ada yang reject, ada yang accept lah. Disebabkan masa kecil je dia masuk ward, lepas tu dia dah tak masuk ward lama. So, itulah penting fakta penting tentang material fact tu. So, apa lagi? Okey, kita tengok pelanggaran kewajipan penuh percaya mutlak ni. Kontrak takaful akan menjadi batal jika berlaku secara tidak sengaja atau berniat untuk menipu. Okey, pemalsuan yang tidak disengajakan membuat pemalsuan yang didasari oleh dasar yang wajar untuk mempercayai bahawa penyataan palsu adalah benar. So, pemalsuan yang tidak disengajakan ataupun pemalsuan yang terjadi jika ada bukti. Okey. Pelanggaran dibuktikan jumlah dalam PIS saja yang akan dipulangkan kepada peserta takaful. Okey, jikalah berlaku salah nyata. Kita memang hide lah apa-apa info. So, jumlah dalam PIF. Okey. PIF ni investment fund lah yang dalam ada cash value saja akan dipulangkan. Yang bahagian contoh dalam risiko fund tu tak adalah kan, tak dipulangkan apa-apa sebab tak ada sebab pelanggaran dibuktikan. Okey, yang ini adalah prinsip sebab terhampir. Sebab terhampir ni didefinisi sebagai penyebab aktif atau efisien yang memulai rangkaian peristiwa yang menghasilkan suatu hasil tanpa campur tangan kekuatan apapun yang dimulai dan kerja secara aktif dari sumber baru dan bebas. Sebab terhampir ni didefinisi penyebab akhir atau efisien yang memulai rangkaian peristiwa yang menghasilkan hasil tanpa campur tangan. Okey.
Sebab paling hampir sesuatu kerugian harus ditetapkan kerana hanya risiko-risiko yang secara khusus yang diliputi dalam sijil yang dijamin ganti rugi. Okey, sebab paling hampir suatu kerugian harus ditetapkan kerana hanya risiko-risiko yang khusus sahaja yang meliputi dalam sijil yang tak didapat dijamin untuk perkara-perkara yang tertentu sahaja. Okey, kita tengok prinsip asas berkenaan kontrak takaful ni, prinsip indemnity. Okey. You all kat sini ada soalan exam juga berkenaan dengan prinsip-prinsip ni. Okey, kena faham dia punya setiap prinsip ni. Prinsip indemnity hanya kontrak takaful harta dan takaful tanggungjawab yang tertakluk kepada prinsip ini. Hanya kontrak takaful harta. Okey, prinsip indemnity ni untuk takaful harta. Sijil tijib, maksud dia sijil takaful kesihatan dan takaful golongan peribadi bukanlah kontrak ganti rugi kerana tiada pembayaran wang yang sebenarnya dapat menggantikan kerugian nyawa. Proses prinsip indemnity. Prinsip subrogasi bermaksud satu pihak mempunyai hak untuk melangkah ke dalam kasut pihak lain untuk tujuan mengemukakan tuntutan ataupun bukti. Ia memastikan peserta tidak mendapat keuntungan dari kerugian sebenar. Kalau prinsip sumbangan, prinsip di mana dua atau lebih pendai tawaful masing-masing bertanggungjawab untuk kerugian yang dilindungi untuk menyertai dalam pembayaran kerugian tersebut. Setelah membayar bahagian kerugian, seorang pengendali tawaful berhak mendapatkan sumbangan yang adil daripada pengendali tawaful yang lain. Sijilnya juga terpakai. Maksudnya setelah bayar bahagian kerugian, bahagian yang diklaim tu, seorang pengendali tawaful berhak mendapatkan sumbangan yang adil daripada pengendali tawaful lain yang sijilnya juga terpakai. Okey. So nampaknya prinsip asas berkaitan kontrak takaful ni sampai di situ sahaja. So sekian. Stop. Terima kasih.